Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada channel saya. Hari ini saya ada satu buah kisah yang saya dapatkan daripada negara England. Jadi sebelum kita ke konten hari ini, marilah kita bersama-sama selawat dan semua istighfar agar kita dirahmati Allah hari-hari. Jadi sebelum itu, kita intro dahulu. Okey, kisahnya macam ni. Ada di sebuah sekolah yang ada seorang budak yang selalu kena bully. Kita bagi nama budak ni Watkin. Sebenarnya Aston Villa menang lagu Liverpool pagi tadi. Watkin ni, dia kat sekolah dia sama kena bully. Sebab apa? Sebab dia ni budak yang kira nerd, pakai spek mata bulat. Lepas tu paling lemah sekali. Kalau orang buat gapa-gapa dia just buat tak tahu je. Dia dah biar je orang gapa sebab dia tak ada keberanian lah untuk menentang balik lah. Pada satu hari ni, saya lepas habis sekolah, saya pergi kat Watkin ni jawab gini, mu bawa balik beg saya aku 3 hari ni, dengan aku 4 bawa balik rumah, atas rumah masing-masing. Tapi ingat, jangan atas beg tu jangan masuk dalam rumah, mu jangan letak kat luar rumah dah. Sebab kalau masuk dalam rumah jadi kes lain pula. Sebab mak pak aku tahu lah. Watkin pun tak berkata apa-apa, dia pun just buat aja. Moga dia nak budak kepang gitu kan. Dia pun ambil lah beg pak orang tu, dia pergi atas rumah saya, mungkin saya dia ya. Dia bukan saya hok bully kan. Dia pergi atas lah rumah. Tapi ni so dia ketok kat luar rumah dah. Selepas dia atas tu, dia pun nak balik, dia pun sampai rumah, balik rumah tu bang atas katil. Untuk pengetahuan awak, Watkin ni ada seekor anjing hitam besar. Anjing tu merupakan satu-satunya kawan dia hak dia bercurhat ke apa dia kena kat sekolah, apa dia buat hari ni. Okey. Lepas tu untuk dia jadikan cerita, dia pun baringlah atas katil seperti saya tadi. Tiba-tiba anjing ni kita panggil nama apa? Bobby lah. Sebenarnya nama kucing saya kan. Tapi kita bagi Bobby nama kat anjing ni. Time Watkin duk bagi atas dia pun mari jilat muka tu dia tanda untuk meringin ke apa panggil tu, keletihan tu dia lah. Watkin pun kejut aku ingat gapia ada Bobby punya. Dia pun kata dengan Bobby, aku hari ni kena bully lagi. Alangkah moleknya kalau mau ikut aku pergi sekolah. Tidaklah aku duk sorry asyik kena bully ke apa. Bobby pun tengok muka Watkin, lama ni tengok. Dia pun baring sebelah Bobby. Bobby pun terlelak dengan Watkin sekali. Keesokan harinya, si Bobby ni dia jadi pada lelaki pelik. Dia nak ikut Watkin ni pergi sekolah. Watkin kata, dah janganlah ikut aku nak pergi sekolah, aku nak pergi belajar. Watkin jadi serabut kan. Bobby ni ikut lah kali. Lama-lama Watkin tak percaya, kau main ikut aku, ikut kak. Jadi Bobby pun ikutlah belakang Watkin jalan. Sampai je kat sekolah tu, muka sekolah kelas Watkin ni dekat bawah sekali. Jadi kali yang masuk kelas, masuk sekolah tu pergi kelas lalu lah. Jadi dia letaklah Bobby dekat belakang kelas dia, terpalik alik kanan tu. Sebab dia tekak ada alik kanan tu. Dia pun ayat ke Bobby gini, Bobby muda sini jangan gagil tau, muda senyap aja. Bobby pun tengok ke Watkin pun kata gitu dia. Bobby pun dah senyap lah. Dia senyap dia sambil lidah dia jelai-jelai macam anjing biasa buat lah. Bobby pun belajar macam biasa. Bobby yang belajar macam biasa. Watkin pun belajar macam biasa. Tengok macam rehat tu, Watkin nak kemah-kemah balik lah, nak pergi makan ke rehat. Selesai kok sama pembuli dia pun main ke rumahnya kat meja je. Dia kata gelagun ni ke Watkin, hoi, anjing tak boleh pergi sekolah. Tambah-tambah anjing hitam. Kamu tahu tak anjing hitam ni lambe bawa malam petaka. Lagi pun anjing hitam ni bawa nasi malam sama kalau omong pego dia. Watkin dengan gitu enggak, Watkin sanggup lah duk senyap lagu tu. Moga budak nak kan. Sambil kecil lagu tu, Bobby pun tengok ke arah orang-orang bully Watkin ni.
Bobby tengok je dia. Kata tak, wakil pun cara you mabik pun tu pergi beli makan. Ya beli makan ke Bobby tak lah ya. Sebelum dia masuk kelas mall tadi beli makan ke Bobby sikit. Lepas habis je putus sekolah tu, wakil mah balik Bobby macam biasa. Biasa baru mah tu walking ojek ke Bobby. Bobby, boy lama ikut aku. Ikut aku kau macam kau teruk kena bully kau sini. Saya hina aku sebab aku bawa mu. Bobby pun buat macam muka tak bersalah. Macam tak ada berapa. Jadi keesokan harinya pergi sekolah macam biasa. Bobby tak nak ikut walking gini pergi sekolah. Bobby katalah, walking katalah, tak ada aku pergi sekolah. Aku kena bully juga. Tambah-tambah ya, hina mu lagi. Kata Haji macam mu ni, bawa malas petakul lah, nasi malai lah. Bobby pun, anjing seragup sekarang ke. Tengok je kau walking lagu tu. Situasi ni berlanjut selama beberapa hari. Tetapi, peliknya, setiap kali si walking ni kena bully ke apa, keesokan harinya orang kecek macam-macam mencemuh dia ni tiba-tiba hilang. Ya bukan hilang macam apa dak. Dia tak mari sekolah. Bila ditanya apa pun tak mari sekolah. Dia kena langgar kereta contoh. Ni apa boleh tak mari sekolah? Dia jatuh tangga. Macam gitulah kisah dia. Jadi kak walking asa pelik. Apa tiba-tiba macam ni? Lepas tu kak bukan mama dak duk mikir-mikir lagu tipu tengok ada seorang budak dia kelas dia macam muhir nanti kata lagu ni. Anti kita ni mau bawa lambang kematian mu tahu dak. Lambang kecelakaan lambang apa panggil malapetaka semua. Jadi walking kejut you tengok mungkin ada betul juga sebab aku baru ke Anita. Seraya selepas ya mikir je aku tu. Walking pun tu tengok Bobby. Dia pun tengok lama. Dia pun pergi kat Bobby tanya lagu ni. Ni sebabmu ke buat lagu ni. Bobby pun nyalak selu lah. Aku gitu nyalak selu lah. Lepas tu kak Bobby tanya. Berat ni Bobby tanya pula. Walking aja gini. Berat ni kalau orang tahu mesti mu kena ada apa-apa ke sebab sebabmu ke. Lepas tu kak Walking rasa gelisah lah. Dia bawa walking mu usal bulu-bulu Bobby tu. Lepas tu kak ia pun tiba-tiba terlintas fikir dia. Mana ada bukti mengatakan bahawa anjing aku ni berbau malapetaka. Jadi kalau tak ada bukti tak ada. Aku tak boleh lah salah ke anjing aku dah orang tak boleh salah ke anjing aku sebab kita ada bukti. Jadi kak tiba-tiba walking bersenyum dengan menyerangkan kitis ni. Lepas tu kan pada suatu hari ni sebab walking tu terlalu sayang ke Bobby, walking mau belilah satu rantai ke Bobby. Nampak macam semak sikit je bakal rata kan. Sambil dia tarik Bobby pergi sekolah jalan sama-sama. Lepas tu kan bila dia pergi sekolah sama-sama tu, saya pun tegur lagu ni. Oi walking, ayah ada ke anjing tadi bawa sebab bawa malapetaka lah. Jadi kalau mu bawa anjing ni dia kelas kita rasa macam tak selesa. Walking pun tengok lama kau gitu dengan pandangan yang ni menyerangkan gitu. Tengok dua lagu tu dia pun senyap. Dia pun tengok Bobby sampai kecil dalam hati bukan kecil dalam hati, kecil sedih kecil macam ni. Bobby kali ni giliran Ria dah kena. Bobby pun tengok kau Walking dengan pandangan sidik macam suka lah gitu kan. Dan benda tu berakhirlah macam tu. Bobby dengan anjing dia pula. Walking dengan Bobby jadilah bersekongkol kalau apa-apa jadi kepada budak kelas tu. Disebabkan boleh dikatakan sebab ia bukan sebab anjing tu juga, cuma nak dijadikan cerita. Tamatlah. Okey, menarik cerita ini kan mengenai seekor anjing hitam dengan tuan dia yang tuan dia sama kena bully. Jadi dia bawa anjing tu membawa malapetaka lah. Tapi jangan percaya moga
jadi beberapa atas kepada Allah juga. Jadi sebelum saya awak tinggalkan video ni, bolehlah awak subscribe, like, komen dan saya Putera. Assalamualaikum.